Datang kelas week 1. Sebab Kalau nak cerita sebab tajuknya adalah sebab kosong. Perkenal diri lah dulu. perkenalkan diri. Orang tak kenal. Alright, sebelum kita nak kenalkan diri, tadi tanya soalan tu nak kenalkan diri secara Komputer. terjebak dengan sains komputer. Itu yang lain tu sikit. Betul. Okay, so begini. Secara tingkatan 4 masuk belajar dekat college vocational. Ambil bahagian pengurusan perniagaan yang umur 9, masa tu tahun 93. Tapi dia ada selitkan sains komputer juga. Yelah, tapi masa tu kita pakai floppy. Itulah kan. Tapi satu yang saya menarik perhatian saya tentang cerita Puan Hazra tadi adalah dia pelajar-pelajar penonton semua, lifelong learning tu sangatlah sebenarnya boleh membantu anda untuk maju lagi ke depan, kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita kembali lagi dalam podcast Sembang ke Bintang bersama kami dari unit Sains Komputer College Matrikulasi Perak. Tajuk kita pada hari ini adalah 0 to 1 cerita dunia digital. Jadi anda nak tahu tak dengan siapa malam ni kita bersiaran? Kita ada Ketua Unit Sains Komputer, iaitu Puan Hazra, dan saya juga salah seorang pensyarah dari Unit Sains Komputer. Okay? So sebelum kita teruskan, jangan lupa like, share, siaran untuk hari ini sebab ini adalah episod yang terakhir untuk siri ini, dan kita mungkin akan kembali dengan siri-siri seterusnya dengan tajuk-tajuk yang best lagi untuk semua penonton dan para pelajar semua. Okay? So, jom kita start. Kita mulakan dengan kita nak kenal lah dengan Ketua Unit Sains Komputer kita ni. Tapi sebelum kenal dengan saya, sebelum kita nak fikir dengan lebih lanjut lagi, memandangkan ini episod terakhir, kan? Jadi kita buat special sikit. Di mana Puan Shu juga adalah pensyarah sains komputer. Jadi kedua-dua kami akan jadi panel dan kedua-dua kami juga akan jadi moderator. So Puan Shu akan tanya saya akan tanya Puan Shu. Boleh? Kita akan sama-sama bertanya, dan para penonton juga boleh tanya dekat comment section kalau ada apa-apa untuk ditanyakan. Okay, jadi kita perkenalkan diri dulu. Puan Hazra, who are you? Saya. Okay, tapi sebelum nak perkenalkan ni, kita nak cerita dulu. Tadi tajuk kita apa? Tajuk kita adalah 0 to 1. Kenapa 0 to 1? Dunia digital. 0 to 1. Kenapa 0 ada sebabnya. Ada sebabnya. Sebabnya kalau nak tahu kena datang kelas week 1. Sebab kalau nak cerita sebab tajuknya adalah sebab 01 tu kita gunakan dalam subjek sains komputer. Dia bukan saja-saja 01 tu. Jadi 01 tu kita panggil dalam sains komputer adalah binary digit. Yes, dan penerangan selanjutnya dalam week 1 minggu depan. Jadi still datang kelas. So, perkenal diri lah dulu. Perkenalkan diri. Orang tak kenal. Alright, sebelum kita nak kenalkan diri, tadi tanya soalan tu nak kenalkan diri secara macam mana ni? Nak tanya kenapa? Secara siapakah anda? Kan macam mana boleh terjebak dengan sains komputer? Terjebak dengan sains komputer. Itu yang lain tu sikit. Okay, so begini. Secara dia panjang kalau nak cerita, nak ceritanya. Kita pendekkan sahaja ceritanya begini. Saya masuk kerja dengan kerajaan umur 19 tahun. Masa tu kita jadi biasa je lah kerja. Lepas tu kita sambung belajar dekat USI. Kita sambung belajar dekat USI. Kemudian ambil teknologi maklumat. Tapi sebelum kita nak cerita pasal itu pun, masa dekat sekolah lagi, tingkatan 4 masuk belajar dekat college vocational. Ambil bahagian pengurusan perniagaan yang memang ada sains komputer. Sebab masa kecil-kecil kita tengok cerita-cerita yang melibatkan komputer, kita pun rasa seronoknya belajar komputer ni. Jadi kita pun ambil lah subjek sains komputer. Bukan sains komputer, masa tu kita panggil pengurusan perniagaan. Tingkatan 4 tu dah. Umur 9, masa tu tahun 93. Tapi dia ada selitkan sains komputer juga. Yelah, tapi masa tu kita pakai floppy. Yang besar, floppy disk. Kita ada amali. Masa dekat KB kita, masa kita buat SPM tu, kita ada amali untuk tu. Jadi start dari situ. Sambung balik, masuk dekat universiti apa semua.
Kemudian lepas dah habis, masuk balik kerja. Masuk kerja yang lama, kerja kerani. Okey. Bila dah habis masuk kerja kerani tu, kena pergi interview. Tapi nak cerita masa pergi interview tu, sijil kita, sijil saya tu dia tulis dekat situ ijazah teknologi teknologi maklumat dalam bracket pendidikan. Masa tu tak minat cikgu. Jadi pernah terfikir pun nak jadi cikgu? Tak pernah juga lagi masa tu. Okay. So saya minta PTD, dapat tapi dua kali ujian, kemudian minta pegawai sistem maklumat. Tapi rentetan ni sebab nak minta pegawai sistem maklumat ni, masa pergi interview pegawai sistem maklumat kat JPA, kemudian dia pun tanyalah dengan saya. Bila tanya dengan saya tu, dia tanya, dia tengok sijil. Bila tengok sijil, dia tengok kat dalam tu, dekat belakang tu ada dalam pendidikan. So macam ni lah puan, dia cakap kat saya. Macam ni lah puan, memandangkan puan punya sijil ni memang ada teknologi maklumat, kemudian ada dalam pendidikan. Jadi saya syorkan tuan minta mohon kerja dalam pendidikan. So saya tak minta dah lah pegawai sistem maklumat tu. Tapi maksudnya daripada awal lagi, daripada sekolah lagi sampai sekarang memang minat IT. Daripada sekolah memang ada minat tu. Ya. Macam itulah membawalah cerita sampailah sekarang jadi pensyarah sains komputer. Kalau nak ikut sebenarnya cerita panjang lagi tu, itu pendek je. Okay. Jadi sekarang itu cerita saya. Cerita Puan Syuhada pula. Cerita saya sedikit berbeza lah, kan. Tapi satu yang saya menarik perhatian saya tentang cerita Puan Hazra tadi adalah dia sambung belajar. Tu semangat dia, lifelong learning. Okay, pelajar-pelajar menonton semua, lifelong learning tu sangatlah sebenarnya boleh membantu anda untuk maju lagi ke depan, kan. Okay, saya pula alhamdulillah lepas SPM saya teruskan pelajaran di matrikulasi, dan dia ada buka scholarship untuk tenaga pengajar matrikulasi, di mana dia akan hantar pelajar ke luar negara untuk belajar degree ataupun ijazah sarjana muda untuk beberapa tahun, dan kita akan kembali dan kita akan berkhidmat semula menjadi pensyarah matrikulasi. Itulah. Jadi bermaksudnya memang daripada matrik ke matrik. Kalau cerita saya lain pula, saya sebenarnya sangat-sangat suka kan subjek biologi. Masa saya apply scholarship pun saya apply biologi. Tetapi begitulah rezekinya kan. Rezekinya jalannya Tuhan dah tentukan. Saya dapatlah kursus sains komputer ni. Dan begitulah perjalanannya. Dan saya sangat bangga sebenarnya apabila saya bertukar kepada sains komputer ni. Sebab dia adalah satu kursus yang sangat-sangat cool, yang sangat-sangat best lah. Dan dia memang bila kita dah graduate, kita dah mengajar kan, kita tahu course ni lah trending sebenarnya kan. Gitu. Okay. Yes. Jadi habislah cerita kita. Habislah cerita kita. Panjang sangat nak mengenai kita. Kalau kata panjang ni tak cukup episod. Kan. Kita buat 4 episod untuk kami saja. Alright. Itu. Okay. Seterusnya. Soalan seterusnya. Okay lah. Selepas Kak Hazra lah. Boleh. Saya memanggil Syu je. Okay, Kak Hazra dah mengajar berapa lama? Berapa lama? Oh, okay. Saya ceritakan sebab mengajar ni sebab saya mengajar daripada tahun 2007. First posting saya dekat Lahad Datu Sabah, dan daripada first posting sampai sekarang memang terlibat dengan IT. Okay. Dulu subjek dekat sekolah tingkatan 4, tingkatan 5 kita panggil ICT. Okay, masa dekat Lahad Datu tu ICT, ajar budak form 4, form 5. Okay. Kemudian sambung pindah pergi SMK Megatal Sabah. Tu pun dah 6 tahun. Kiranya dekat Sabah tu 6 tahun. Pindah pergi ke SMK Tiwa, sambung juga lagi ICT. Tapi sekejap je, lepas tu di situlah dia punya transformasi daripada ICT di sekolah yang kita cerita. Di sekolah daripada ICT ditukar kepada sains komputer. Dan saya memang terlibat lah dalam, bukanlah terlibat secara ni, tapi memang jadi JU apa semua kita memang ada dalam pembinaan tu 2018 2016 macam itulah. Okay. Lepas tu baru kita pindah ke matrik ni. Jadi
Berapa tahun dah? 2007 sehingga sekarang 2020 dalam 20 tahun ada. Ya ke? Cuma tahu ke? 2017. Alah, matematik lemah betul. Kan saiz komputer. Bukan matematik. Dah 17 tahun. Ya ke? 18 tahun. Yalah. Saya kan aja lah. 18 tahun. Okey. Jadi soalannya adalah sains komputer ni dari perspektif pelajar itu, adakah dia sebenarnya satu subjek yang susah ataupun sebenarnya sangat senang ataupun sebenarnya boleh dipandang enteng, dipandang rendah ataupun perlu ditakuti? Tu mungkin pelajar-pelajar kita nak dengar kan. Sebab ada orang kata silibus matrik senang, silibus sekolah susah. Orang kata nanti masuk universiti lalu cakap kepala macam gitu pula kan. So dari perspektif guru sendiri sebenarnya kita boleh ke tidak skor sains komputer ni? Berdasarkan pengalaman mengajar. Okey, daripada segi pengalaman, okey, macam ni lah. Bila orang cakap pasal sains komputer, sebenarnya kalau dululah kita cerita, susah. Sains komputer susahnya nak belajar programming ni macam mana ni. Ada orang tak ada ingat lain. Memang ingat programming gitu. Memang rasa susah sangat programming tu, coding nak belajar tu, nak fikir syntax apa semua tu, nak type tu. Pernah tak tidur juga sebab nak fikir kan. Salahnya dekat titik je. Salahnya titik, koma apa semua. Daripada macam kalau kata saya sendiri, kita zaman belajar dulu kan, kita belajar dulu COBOL, Visual Basic, C++, sekarang Java ni semualah tu, tapi semua tu sintax dia tu, itu yang. Jadi bila orang sebut, takut. Memanglah takut. Tapi itulah, bila datang sini orang cakap macam senang aja sains komputer tu. Itulah kan. Tapi kita macam ni, kita tanya dekat ni Shu sendiri. Sebab Shu pelajar matrik, macam mana Shu rasa? Pada saya, silibusnya itu di matrikulasi itu tidaklah sangat membebankan, sangat-sangat membantu pelajar untuk ke universiti, tetapi dia tidak membebankan tetapi tidak boleh dipandang rendah, sebab di universiti ceritanya berbeza, jalannya berbeza, topiknya berbeza, kedalamannya berbeza dan tahap bantuannya juga berbeza. Di matrik kita memang bantu terutama unit sains komputer kan. Kan. Mestilah kita bagi guideline dengan pelajar apa kan? semua. Kita consultation, kita bantu, banyak kita bantu, tetapi di universiti sedikit berbeza. Cari sendiri. Cari sendiri. Ada pernah buat assignment ni tak? Pernah buat coding yang tak tidur malam? Oh, biasa. Tidur pukul 5 pagi, biasa. Tak tidur satu hari? Pernah. Pernah ya? Ya. Tapi itu di universiti lah. Di universiti? Buat sistem ke? Ya. Ini project. Jadi itulah, kalau kita cerita dengan budak macam ni, pelajar macam ni, dia orang mesti dah kata, takutnya sains kom. Kan? Sebab tak tidur malam. Tetapi belajar memang susah. Apabila keluar nanti, InsyaAllah kita lah paling senang, kita paling cool, kita lah kerjaya yang paling best sekali kan. Nanti kita akan pergi part kerjaya. Okey, kita teruskan topik kita ya. Okey, di matrikulasi macam mana subjek sains komputer tu? Struktur ni diajarkan. Okey, kita cerita sains komputer yang sekarang. Okey. Kalau ikut macam ni lah, kita ada dekat matrik ni ada 3 modul. Okay, modul sains hayat, modul sains fizikal, modul sains teknologi. Dalam modul sains hayat, sains fizikal dengan sains teknologi, kedua-duanya ada subjek sains komputer. Okay, jadi yang itu yang Shu masuk tu kan, dia kat sains teknologi kan. Dulu saya modul 3, modul 3. Lepas tu saya tukar modul 3 tadi tu, yang itulah. Okay, so bermaksudnya kita tawarkan kepada pelajar yang ambil modul 2 dengan ini je lah, dengan modul 3 tu saja. Okey. Ni nak cerita yang baru ke? Kita kena cerita juga. Kita dah masuk dah yang baru ni juga. Okey. Yang sekarang ni, yang tahun ni. Yang nanti kan kita iklankan kita. Okey. Kempen kan, iaitu jurusan sains komputer. Okey. Jurusan sains komputer ni pula dia berbeza sedikit, bukan beza sedikit, banyak beza dia. Sebab dia berdiri sendiri, jurusan sendiri, sains komputer. Okey,
So maknanya dia ada dua. Macam biasa kita ada teras, kita ada wajib. Okey, so yang wajib yang kita ada pengajian am, pendidikan Islam, bahasa Inggeris dengan kuku. Okey, iaitu memang pelajar kena belajar juga. Wajib. Okey, so yang terasnya ada 4 subjek. Okey, 4 subjek, computer programming, database, digital teknologi dengan matematik. Okay. So matematik ni pula sama. Matematik ni sama macam yang apa tu? Yang jurusan sains yang belajar sekarang ni. Okay. Yang beza 3 ni. Programming, database dengan digital teknologi. Okay. So kita nak pergi lagi mendalam kejap lagi lah. Tapi sebelum tu ada nak cerita DT? Oh, okay, DT. DT dulu ke ataupun kita nak masuk ni? Setiap satu punya cerita ni dulu. Boleh dulu Ustaz. Database dan programming. Saya cerita dululah sebelum kita pergi kepada DT. Okey, programming dengan database okey. Macam mana ya? Okey, dalam sekarang ni yang pelajar ambil sains komputer hampir sama dengan programming yang sekarang ni. Hampir sikit dia adalah. Cuma language yang kita gunakan dulu kita pakai sekarang ni lah, maksudnya masih lagi kita pakai Java. Okey, yang sesi akan datang ni pelajar-pelajar akan menggunakan language Python. Okey, Python. So untuk database pula sebab memandangkan pelajar ni dia bila dia masuk sini syarat dia nak masuk jurusan sains komputer, dia kena ada sains komputer SPM. Okay. Sains komputer SPM dengan AdMax. Kemudian adalah diikuti dengan syarat ada subjek-subjek yang lain lah. Jadi apabila dia dah ada sains komputer masa dia tingkatan 4, 5, jadi dah adalah pengalaman tu. Jadi untuk subjek database dia hampir sama dengan apa yang ada di hampir sama betul lah, hampir sama betul. Tapi ada kesinambungannya, okey. Jadi dua subjek tu adalah yang hampir lah orang kata pelajar tu akan belajar yang dia dah biasa. Okay. Cuma subjek yang ketiga ni yang kita panggil digital teknologi. Yang ini saya akan tanya kepada Syuhada. Sebabnya dia akan mengajar subjek digital teknologi. So macam mana Syuhada? Ya, jadi subjek digital teknologi ni adalah setakat ini satu-satunya subjek di matrikulasi yang nak dengar apa? Yang tiada exam. Wow. Tak ada exam ni all. Tak ada exam. Maksudnya nak PSPM ni orang sibuk-sibuk kan belajar. You all tak payah study. Pasal tak ada exam. Macam mana nilainya? Mestilah nilainya sepanjang tahun. Sepanjang tahun ya. Ya, penilaian berterusan kita panggil, di mana penilaiannya kita bukan saja ambil, memang tiada exam, tapi kita ada beberapa ujian. Kita tak panggil UPS macam sekarang ujian penilaian summative, kita panggil progressive test. Ada 4 kali ya. Lepas tu kita ada penilaian berterusan tu di mana dia perlu menghasilkan projek. Projek kan macam biasanya projek-projek yang masuk pertandingan inovasi, dia perlu menghasilkan projek. Lepas tu markah dia juga berasaskan peer review, di mana kawan dia akan review dia akan review kawan dia. Itu kalau kawan dia bergaduh dengan kawan dia, macam mana dia bagi markah sikit? Kita menitik beratkan kejujuran. Ya, okey. Dan juga selain itu kita ada juga tugasan-tugasan seperti macam dia kena buat pameran ke. Jadi penilaiannya adalah secara berterusan. Tapi yang penting tiada exam. Tapi dengarnya dulu sebelum ada DT ni ada rintis kan? Betul. Kita telah menjalankan program rintis di mana percubaan, di mana kita telah mempunyai sebanyak 23 orang pelajar di mana mereka belajar silibus digital teknologi yang akan diajarkan untuk semester yang akan datang. Jadi pelajar-pelajar ni sebenarnya diorang banyak pengalaman, diorang join macam-macam pertandingan dan macam-macam program. Dan bezanya pelajar-pelajar digital teknologi rintis ni dengan pelajar-pelajar yang lain adalah mereka ada satu sifat yang tidak mudah putus asa. Sebab selagi projek mereka tak siap, mereka kena siapkan dan kena cari tahu macam mana nak siapkan. Macam satu paksaan pula tu. Sebab dia nak masuk pertandingan. Okay. Kan dia nak present. Menang lah.
Menang. Banyak hadiah. Banyak. Ada. Okey, antara projek yang diorang buat. Antara projek, untuk digital technology kita sebenarnya berfokus kepada IoT. Kalau penonton tak pernah dengar, Internet of Things. So Internet of Things ini adalah saya bagi contoh senang saja contoh projek. Contohnya kita ada nak buat satu perangkat tikus. Perangkat tikus. Jadi kita nak detect ada tak tikus. Kan? Jadi kita akan menggunakan mungkin sensor Hubble, sensor pergerakan, mungkin sensor bunyi, mungkin sensor berat untuk kita detect kehadiran tikus tu. Dan apabila tikus tu datang, dia akan bagi notification kepada kita, ada tikus. Mungkin kita boleh buat mekanisme untuk kita jerut terus tikus tu ataupun hebat sangat tu. Buat cerita nanti kita boleh kita ramai pensyarah kita boleh buat tu. Jadi menjerut terus kan. Kita akan buat dalam subjek digital technology kita. Okeylah. Jadi tapi apa yang ada tu komponen-komponen yang dia orang belajar tu dia tak orang belajar adalah contohnya sensor. Macam sensor yang saya dah sebutkan tadi. Sensor, kita akan belajar microcontroller, microprocessor, kita akan belajar sedikit wiring, sedikit soldering teknik dan drilling, maybe kita akan drill box ke macam tu. Dia more to project lah. Soldering yang macam tu ya? Soldering tu patri. Dan dia sebenarnya pelajar ni bukan masalah-masalah biasa, tapi masalah-masalah di dunia sebenar yang mereka cuba selesaikan menggunakan teknologi IoT. Hebat betul. Hebat kan? Boleh kalau dengar cerita hebat betul. Pelajar bintang harus ke bintang sampai ke bulan kita ni. Itulah. Dan kalau kita nampak pelajar-pelajar ni sebenarnya peluang kerjaya mereka sangatlah luas kita dah didik dia orang kan. Sebab kita dah didik dia orang macam-macam cabang-cabang sains komputer kan. Okey. Jadi soalan seterusnya adalah kita nak tengok apa lagi dalam ni masa depan pelajar-pelajar kita lah kan. Tapi kan sebelum kita pergi pada masa depan ni kita nak pergi menjurus pada masa depan ni lah sekarang ni. Bila kita cakap kan, kata budak-budak sekarang dia pelajar sekarang ni dia biasanya dia akan tengok biasa perkataan macam ni lah AI. Kan AI ada. Jadi pada dia sebab sekarang teknologi AI itu memang sedang berkembang dengan dahsyatnya. Jadi kita sebab nak masuk dah bahagian kerjaya ni. Tapi bila nak sebelum kerjaya ni kita nak tengok merit dia orang macam mana ni? Merit untuk apa? Merit kalau dia orang nak masuk universiti, apa dia orang punya peluang daripada jurusan sains komputer dah habis dekat matrik ni, jurusan sains komputer, lepas tu dia orang nak sambung ke mana ni? Baru kita cerita kerjaya ni. Jadi meritnya tu adalah ke arah jurusan-jurusan sains komputer. Sebenarnya sains komputer ada banyak lah. Kalau di universiti kita tawarkan course-course tadilah AI, kita ada cybersecurity, network, software engineering, itu yang besar lah. Itu yang besar adalah. Dia memang engineering lagi kat belakang tu ada banyak lagi kan. Sebenarnya bila kita kerja bahagian sains komputer ni, belakang tu mesti ada perkataan engineering. Tapi dia bukan engineering machine ataupun engineering civil, sistem engineering, sistem komputer. Semua tu lah kan. Betul. Jadi pelajar-pelajar ni lepas dah habis matrik, diorang akan ni lah masuklah jurusan tu di universiti. Ramai ke diorang? Dulu kenapa masuk ni Shu? Kenapa minta jadi ni sebab PPC kan? Kalau katalah tak minta PPC ni atau apa macam ni lah, kawan-kawan Shu dulu betul. Walaupun mereka pergi ke mana? Walaupun saya modul 3, tetapi lepas matrik tu dah lepas degree kita berjumpa balik, saya tanya kawan-kawan saya, memang diorang semua pursue jurusan sains komputer, macam-macam cabang di universiti. Dan juga bila diorang graduate tu memang diorang ada yang jaga sistem, ada memang programmer, memang diorang menjurus pada sains komputer lah, walaupun mereka modul 3. Maksudnya walaupun modul 3 modul sains tak wujud lagi jurusan sains komputer. Boleh kata macam ni lah, kalau dalam satu kelas tu ada 20 orang, berapa orang yang yang menjurus kepada sains komputer? Mungkin separuh. Banyak lah tu. Betul. Kan? Jadi boleh dikatakan jugalah kalau kata begitu, pelajar matrik kita ni pun
mungkin akan menjurus banyak juga ke arah sains komputer. Betul. Kan? Lepas tu berdasarkan merit-merit dia orang tu, mereka layak untuk memohon jurusan-jurusan dekat universiti. Betul. Kan? Dan sains komputer ni sebenarnya sangat luas pelajar-pelajar. Sangat luas, di mana walaupun kita tak belajar sains komputer di universiti, okey, kalau kita macam rajin ambil certificate ataupun macam extra course, tambahlah. Ya, tambah. Of course. Tambah kita boleh lompat bidang pula, kan? Menjadi orang sains komputer. Menjadi bintang kan? Daripada jurusan lain pergi lompat, jadilah orang-orang sains komputer, kan? Dan kejayaannya macam-macam lah. Baik. Okey, antaranya kita kerjaya. Bila dah habis, of course lah, bila kita kata dia ambil network, dah tentu kejayaannya dia akan lebih kepada bahagian network lah, bahagian rangkaian. Ada banyak ni. Ada banyak macam-macam dekat bahagian rangkaian. Security pun banyak ni. Betul. Okay. AI pun. Lagi? Apa lagi? Contohnya kalau dekat satu company yang memang dia buat sistem tu, kita ada, biasa orang dengar programmer. Programmer tu macam programmer sebut kerja apa programmer kan, tapi sebenarnya dia adalah software engineer, orang panggil juga software developer. Selain itu ada juga pernah tak dengar sistem arkitek? Arkitek kan? Dia arkitek tapi dia sistem. Tapi bukan bangunan. Dia arkitek sistem. Okey. Pengetahuan dia tu adalah membina sistem daripada A to Z, dan dia kena faham. Okey, bukan sekadar one part of the whole program, tetapi dia faham the whole program. Biasanya tu untuk senior developer lah. Selain tu mungkin kalau kita ada sistem yang berkaitan pembayaran, kita ada FPX programmer. Pernah dengar FPX programmer? Selama ni semua orang cuma bayar je FPX tu. Tapi sebenarnya dia ada satu programmer yang memang dia FPX saja. Ya. Yang kawal session ataupun network itu sendiri. Dan ada juga yang bahagian cloud. Ada juga bahagian cyber security yang menjaga. Itu bila cakap pasal yang ni kan, teringatlah ada anak buah seorang tu. Dia kan masa dia adalah alumni matrik. Bila dia keluar, masa tu biasa dalam pekerjaan kita nak mohon bukan senang jugalah. Bila keluar ada banyak saingan. Jadi masa tu zaman dia lah, dah tahun bila dia keluar 2000 tengok dekat staff, dekat paper. Paper. Ada satu ruangan dekat situ, dia tulis situ content creator. Lepas tu dia nak kata ialah content creator, masa tu zaman tu dia bukanlah satu orang kata yang macam tapi sekarang ni content creator tu sangat-sangatlah orang nak pakai. Sebab nak advertise, kita ada nak buat periklanan apa semua tu kan. Dia mohon tanpa ada dekat iklan tu, ini dia cerita dengan saya. Dekat iklan tu dia tulis aja content creator, dia bagi je nombor telefon apa semua, advertise gitu dalam paper. Mohon dapat. Kemudian bila dapat, dia pergi interview. Guess what? Yang panggil tu, yang buat iklan tu adalah Google. Dia kerja dengan Google. As a content creator. Tapi itulah nak cakap, syarikat-syarikat besar macam ni, bila mereka advertise macam tu, mereka tak ada letak dia, sebab dia tahu nanti orang akan datang. Jadi kalau kata kau memang minat untuk jadi yang melibatkan ada IT ke apa, kau mohon, insyaAllah kalau kata ada. Tapi sekarang dia kerja dengan TikTok. Dengan TikTok, seorang dua-dua anak buah tu dia IT, seorang TikTok, seorang YouTube. Tapi begitulah, mohon gaji lebat. Betul. Itu satu benda yang kita nak promote dekat pelajar-pelajar. Dan juga penonton-penonton kita ya. Sains komputer ni insya-Allah lah sentiasa ada jalannya selepas kita graduate ya. Tapi yang penting kita kena perkayakan diri kita, terutama di universiti nanti dengan projek-projek, dengan portfolio yang baik ya. Dengan pengalaman-pengalaman lah. Boleh masuk pertandingan macam-macam. Kita ada pertandingan inovasi ni. Betul, pertandingan inovasi. Itulah yang sebenarnya kita akan bawa kepada interviewer masa kita apply kerja nanti. Kerja resume lah. Betul, resume. Okay. So begitulah nampaknya. Kita punya podcast Sembang ke Bintang. Ya, cerita dunia digital. 30 minit dah ke ni? From zero to one. Okay, from zero to hero ya. So kepada pelajar-pelajar, kepada pelajar-pelajar, penonton-penonton,
kalau ada yang masih takut kan, contohlah kamu modul berapa, modul 3 kamu kata nak tukar modul 1 kan sebab kamu takut dengan sains komputer. Sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Jangan risau. Ya. Sebabnya insya-Allah kita boleh guide kamu sampai kamu dapat A. Betul. Dan result sains komputer di KMPK, reputasinya hebat. Letak. Setiap tahun, setiap semester kami boleh tunjuk boleh tunjuk. Boleh tunjuk analisis. Boleh tunjuk analisis kita. Kami bantu pelajar kami. Okay. Yang penting kamu jangan segan, jangan malu, jumpalah kami. Okay. Akhir kata. Itulah akhir kata. Okay. So daripada saya kepada pelajar-pelajar matrikulasi, tak kiralah anda di matrik mana sekalipun, apabila anda diberi peluang untuk menyertai matrik, so cubalah untuk menjadi seorang yang cemerlang, gemilang, dan gunakanlah peluang yang telah diberikan kepada anda. Bukan senang juga nak masuk matrik ni sebab ramai lagi kawan-kawan anda dekat luar tu yang cuba nak mohon yang memang tak dapat. Jadi bila anda dah diberi peluang itu, gunalah sebaik mungkin. Okay? Betul. Okay? Itu saja dari kami, unit sains komputer College Matrikulasi Perak. Okay, so see you next week. Okay, dalam kelas. Dalam kelas. Selamat ber-MPPB, selamat belajar. Okay? Dan jumpa lagi.